Tak ada belas kasihan daripada PKNP apabila mereka menentang Pahang dalam aksi kumpulan A Piala Malaysia. Dengan kemenangan, buat PKNP akan memaksa Pahang ucap selamat tinggal kepada saingan ini. Syarzad Sani bersama Ketua Jurulatih PKNP Abu Bakar Fazim. Coach mengambil kira kedudukan selesa PKNP dalam saingan kumpulan A dan juga kedudukan Pahang yang boleh kita sifatkan agak bergelut. Apa yang boleh kita jangkakan pertemuan antara PKNP dan juga Pahang malam nantilah? Bagi saya ialah satu perlawanan yang akan sengit. Kita tahu Pahang dalam keadaan tertekan dan mereka memerlukan kemenangan pada malam ni untuk memberi peluang mereka baki satu perlawanan lagi untuk ke suku akhir. Dan kami pasukan PKNP FC tetap dengan misi kami ingin bermain sebaik mungkin, dan saya memberi peluang juga pada 3-4 pemain untuk kami siapkan diri kami ke perlawanan dengan Liga Perdana untuk Kuala Lumpur pada Jumaat ini. Dan saya mengambil serius perlawanan ini, iaitu kita ingin mengekalkan rekod tanpa kalah pasukan PKNP FC. Coach, pasukan coach wajar diberikan pujian kerana tak ramai pasukan yang selepas rehat Raya Aidilfitri berupaya untuk teruskan prestasi yang baik. Coach sebutkan untuk mengimbangi saingan Piala Malaysia dan juga saingan Liga Perdana. Adakah coach akan melakukan pertukaran yang mampu untuk menjamin kemenangan PKNP di Kuantan Pahang ini? Ya, kami fokus saya lah game by game, dan kami dapat terjemahkan dalam tempoh rehat sebulan, dan kami persiapkan pasukan untuk mengharungi jadual padat pada bulan Julai, iaitu 9 perlawanan, dan kami berjaya menangi 7 perlawanan. Dan ia satu effort yang cukup tinggi daripada pemain-pemain saya. Mereka ingin buktikan bahawa kami sentiasa bersedia dalam saingan Liga Malaysia dan juga dalam saingan Liga Perdana. Kami di kedudukan yang keempat. Kami sentiasa memberi tekanan kepada dua pasukan teratas, dan insyaAllah kita akan realisasikan impian pemain-pemain pada perlawanan Jumaat nanti. PKNP kini mendahului kumpulan A, namun peluang masih terbuka bagi Pahang dan Titim yang perlukan kemenangan dalam mencerahkan peluang mara kepusingan seterusnya.